Okey, selamat datang semua. Sebagai penyelia klinikal anda, saya memang sangat teruja untuk bimbing anda dalam sesi penerangan hari ini. Kita akan buat satu kelas master praktikal pasal terapi tingkah laku kognitif atau lebih dikenali sebagai CBT. Kita akan bedah betul-betul kemahiran penting yang pastinya akan mengubah cara anda kendalikan sesi kaunseling lepas ni. Jom kita mulakan. Untuk agenda kita hari ini, kita ada 5 perkara. Kita akan mula dengan etika dan kemahiran asas. Lepas tu, kita masuk penstrukturan semula kognitif. Diikuti dengan panduan rekod pemikiran, penjadualan pengaktifan tingkah laku, dan akhir sekali, penutup sesi. Kita terus masuk ke bahagian 1, etika dan kemahiran asas kaunseling. Di sinilah segalanya bermula. Anda tahu kan, sebelum kita nak guna apa-apa teknik CBT sekalipun, benda pertama dan paling penting kita kena buat adalah bina asas kepercayaan, ruang yang selamat. Macam mana? Semestinya melalui etika klinikal yang tak boleh dikompromi langsung. Jaga kerahsiaan klien, jangan sesekali menghukum, sentiasa tunjukkan rasa hormat dan pastikan kita kekalkan empati serta profesionalisme pada tahap tertinggi. Ingat ya, tanpa ruang yang selamat ni, takkan ada sebarang perubahan minda yang boleh berlaku. Mari kita buat simulasi sikit. Cuba bayangkan, ada seorang klien duduk tepat depan anda sekarang ni. Bahu dia jatuh, muka dia murung je, dan tiba-tiba dia luahkan satu pemikiran negatif automatik macam ni. Tiada siapa percaya saya. Ini memang contoh biasa pemikiran spontan yang sangat negatif, yang hari-hari kita akan dengar dalam sesi klinikal. Jadi, sebagai kaunselor, macam mana anda nak respons? Bila dengar je luahan macam tu, tolong jangan terus nak jadi penyelesai masalah. Simpan kejap jubah adiwira anda tu. Sebaliknya, kita gunakan empati aktif. Anda boleh balas dengan nada yang lembut dan tenang. Saya faham situasi itu sangat berat untuk saudara. Jangan mencelah, bagi je perhatian penuh. Inilah caranya kita bina jambatan kepercayaan dengan klien. Okey, seterusnya bahagian 2. Penstrukturan semula kognitif. Mari kita fahamkan konsep ni. Kalau anda nak tahu, penstrukturan semula kognitif ni ibarat nadi utama kepada CBT. Ia sebenarnya satu teknik di mana kita nak ubah pemikiran negatif klien kepada sesuatu yang jauh lebih rasional dengan cara menilai kesahihan pemikiran tersebut. Dengan sini, kita bukan nak suruh klien berfikir positif membuta tuli tau. Tu tak realistik langsung. Tapi kita nak bimbing mereka jadi detektif kepada minda mereka sendiri, cari bukti dan akhirnya bentuk pemikiran alternatif yang sihat. Sebagai contoh, katakanlah klien buat satu kesimpulan melulu macam ni. Saya gagal selamanya. Wah, itu satu label penamat yang sangat gelap kan? Tugas kita kat sini adalah untuk bantu mereka tanam satu benih alternatif yang lebih rasional. Contohnya, saya pernah gagal tetapi saya masih boleh berubah. Nampak tak perbezaannya? Kita alihkan fokus dorang daripada rasa kalah yang kekal kepada ruang untuk terus berkembang. Ini yang kita panggil pemekasan sebenar. Bergerak ke bahagian 3, panduan rekod pemikiran. Macam mana nak terjemahkan teori ni ke dalam bentuk praktikal? Sebelum kita tengok borang, mari kita imbas kembali asas teori CBT, iaitu model segitiga ni. Senang je nak ingat, semuanya saling berkait rapat. Pemikiran kita akan mempengaruhi emosi kita dan emosi tu pula yang akan pandu tingkah laku kita. Maksudnya, kalau kita betul-betul nak ubah tingkah laku yang bermasalah, kita wajib mula dengan membedah pemikiran yang mencetuskannya dari awal. Jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi dalam sesi sebenar. Kita akan guna borang rekod pemikiran 4 laju ni. Bayangkan satu kes. Situasinya, klien dimarahi oleh majikan dia. Terus muncul pemikiran automatik dalam kepala dia, saya tidak berguna. Pemikiran yang sangat berat ni secara langsung terus cipta satu emosi sedih yang teramat sangat. Dan apa kesannya? Tingkah laku dia pergi ponteng kerja. Melalui rekod ni, klien akan nampak sendiri bukti depan mata yang sebenarnya bukan semata-mata sebab dimarahi majikan tu yang buat dia ponteng, tapi pemikiran saya tak berguna tu yang jadi punca utama. Kesedaran ni sangat-sangat berkuasa tau. Sekarang kita masuk bahagian 4. Penjadualan pengaktifan tingkah laku. Pengaktifan tingkah laku atau kita selalu panggil behavioral activation, ini satu campur tangan di mana kita nak galakkan klien mula buat aktiviti-aktiviti positif. Tujuan dia ada 3. Kita nak kurangkan kemurungan, kita nak hentikan pengasingan diri yang memang selalu jadi musuh nombor 1 dalam fasa pemulihan, dan kita nak bina balik rutin harian mereka. Sebab bila badan tu dah mula bergerak aktif, emosi dan pemikiran biasanya secara automatik akan terikut sama. Okey,
Macam mana kita nak laksanakan benda ni? Mudah je. Kita duduk dengan klien dan kita bina jadual rutin mingguan sama-sama. Mungkin mula dengan solat berjemaah untuk kuatkan kerohanian. Lepas tu masukkan senaman fizikal, hobi santai macam berkebun dan semestinya luangkan masa dengan keluarga. Benda ni nampak macam kecil tapi jangan pandang rendah ya. Perancangan yang teliti macam ni lah yang akan jadi perisai paling kebal untuk halang mereka dari kembali ke tabiat lama atau relapse. Okey, saya nak uji kefahaman anda semua sikit. Ini soalan cepu mas tau untuk penilaian klinikal anda. Apakah sebenarnya tujuan behavioral activation? Kalau anda jawab untuk kurangkan kemurungan, hentikan pengasingan diri dan bina rutin yang sihat, anda memang beri perhatian yang luar biasa mantap hari ini. Tahu teori itu satu hal, tapi bila anda faham macam mana nak terjemahkan untuk penilaian dan kegunaan praktikal, itulah yang membezakan anda antara kaunselor yang biasa-biasa dengan kaunselor yang hebat. Akhir sekali, bahagian 5, penutup sesi. Mari kita rumuskan kelas master kita hari ini. Kalau kita perhatikan betul-betul, kuasa sebenar CBT ni memang terletak pada rantaian tadi. Ia bantu klien ubah corak pemikiran yang kemudiannya membolehkan mereka kawal emosi, bina tingkah laku yang positif dan yang paling penting, kurangkan risiko relapse. Bila anda berjaya kuasai kemahiran-kemahiran ni, anda sebenarnya sedang membekalkan klien anda dengan teknik berdaya tindak atau coping skills yang sangat utuh untuk mereka capai kesejahteraan hidup yang sebenar-benarnya. Kena selalu ingat, sesi kaunseling ni tak tamat bila klien melangkah keluar dari pintu bilik anda. Di sinilah pentingnya homework assignment atau tugasan rumah. Minta klien catat pemikiran negatif dorang, amalkan teknik pernafasan dan buat aktiviti sehat di luar waktu sesi. Ini adalah kunci utama untuk kukuhkan apa yang mereka belajar. Dan untuk anda semua, para pelatih klinikal saya, tugas anda yang sebenar bermula sekarang. Segala ilmu yang kita bincangkan hari ini takkan bawa apa-apa makna kalau tak dipraktikan. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan yang penting untuk anda fikir-fikirkan. Semasa anda melangkah masuk ke bilik kaunseling esok hari, pemikiran negatif klien yang mana satu yang anda akan bantu mereka tulis semula dahulu? Adakah jenis overgeneralization atau mungkin catastrophizing? Bawa semangat dan segala teknik dari kelas master hari ini terus ke dunia realiti. Saya ucapkan selamat maju jaya dalam sesi klinikal anda semua.